Eh, adik aku yang belajar kat luar negara tu macam mana pula? Berapa kadar rate dia yang aku kena bayar zakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat fitrah yang wajib untuk dibayar bagi setiap seorang Muslim, lelaki, perempuan, kanak-kanak ataupun dewasa, berapakah kadar yang perlu dibayar? Dalam hal ini, berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa zakat fitrah bagi tahun 2026 bersamaan 1447 Hijrah adalah RM8. Ini mengambil kira iaitu makanan asasi yang dimakan oleh penduduk negeri Selangor. Adapun kalau sekiranya kita berada di negara yang lain, maka eloklah untuk membayar zakat fitrah berdasarkan kepada kadar yang telah ditetapkan di negara tersebut. Ataupun pilihan yang kedua adalah kita bayar zakat fitrah berdasarkan kepada jenis beras yang dimakan oleh kita yang disebut sebagai qutu nafsihi, iaitu makanan yang kita makan untuk diri kita. Sebagai contoh, di negeri Selangor, kalau menggunakan kaedah ini, boleh membayar untuk tier yang kedua, iaitulah sebanyak RM16. Kalau ada beras yang lebih mahal lagi yang dia makan, maka boleh membayar sebanyak RM25. Faham? Dah masuk waktu Zuhur lah ni. Kita pergi solat dululah.